Pernah tak kita terfikir, apa agaknya yang diperlukan untuk membina sebuah institusi yang bukan saja cemerlang, tapi juga betul-betul melahirkan juara? Hari ini, kita nak tengok lebih dekat Pelan Strategik Sekolah Datuk Abdul Rahman Yassin atau lebih dikenali sebagai Supreme SDRY untuk faham macam mana wawasan mereka membentuk generasi pemimpin masa depan. Okey, jom kita mula dengan yang paling asas. Di sini kita nampak lencana sekolah, satu simbol kebanggaan. Cuba perhatikan motonya, berilmu, berdisiplin, berjaya. 3 perkataan ni bukan sekadar slogan, tahu tak? Ia adalah tapak, asas kepada semua yang akan kita bincangkan. Asas ilmu, kekuatan diri dan matlamat untuk berjaya. Dan ini pula mantra yang jadi penggerak semangat mereka. Sinergi demi aspirasi, raih yakin, juara bersama. Tagline ni terus bagi kita gambaran yang jelas. Perjalanan ni bukan usaha seorang diri. Ia tentang kerjasama, tentang keyakinan dan matlamat bersama untuk sampai ke tahap juara. Sekarang, kita masuk bab pertama dalam cerita ni. Jom kita faham betul-betul apa sebenarnya maksud di sebalik nama yang penuh cita-cita ni, Supreme SDRY. Jadi, apa itu Supreme? Senang cerita, ia adalah tekad untuk jadi yang terhebat. Perkataan yang dipilih, unggul, cemerlang, tiada tandingan. Semuanya menunjukkan satu standard yang sangat-sangat tinggi. Ini bukan pasal nak jadi baik je, tapi nak jadi luar biasa. Macam mana nak capai wawasan yang besar macam ni? Ia disokong oleh 3 tunjang utama. Bukan saja fokus pada kecemerlangan akademik, tapi pada masa yang sama nak membentuk sahsiah terpuji dan juga kepimpinan berwibawa. Ingat 3-3 ni, sebab gabungan inilah yang akan melahirkan seorang juara yang lengkap. Okey, kita dah tahu 3 tunjang kecemerlangan tu. Tapi, macam mana nak jayakan semua ni? Visi yang hebat perlukan strategi yang mantap kan? Sebab itulah wujudnya idea segitiga sinergi. Satu pendekatan yang menunjukkan kejayaan ini hanya boleh dicapai bila semua orang bekerjasama. Cuba tengok ni, menarik sangat cara sinergi itu digambarkan. Di satu bucu, kita ada warga sekolah sebagai inspirasi. Di bucu lain, murid sebagai wirautama yang nak dibentuk. Dan yang melengkapkan segitiga ni, komuniti. Ibu bapa, alumni, semua rakan kongsi yang bagi sokongan padu. Ketiga-tiganya mesti bergerak seiring, barulah menjadi. Kalau segitiga sinergi itu cara bagaimana nak capai visi ni, bahagian seterusnya ni pula pasal semangat di sebaliknya. Kompas panduan kita. Setiap perjalanan perlukan kompas kan? Untuk SDRY, kompas mereka ialah satu set nilai teras yang akan memandu setiap langkah dalam perjalanan ni. Dan inilah dia, kod SDARYJB. Ada 7 nilai teras. Santun, dedikasi, amanah, rasional, yakin, juara dan bestari. Ini bukan sekadar satu senarai tau. Ia macam DNA moral yang meresap dalam setiap tindakan di SDARYJ. Okey, jom kita bedah satu persatu. Pertama, kita mulakan dengan S untuk santun. Ini bukan sekadar sopan santun biasa. Ia lebih mendalam tentang empati dan kebaikan. Inilah asas kepada tunjang sahsiah terpuji tadi. Langkah pertama untuk bina perwatakan yang dihormati sebelum ilmu-ilmu lain masuk. Selepas nilai kelembutan santun, kita beralih pula pada kekuatan dedikasi, D. Perasan tak perkataan kolektif tu? Ini kait balik dengan segitiga sinergi kita tadi. Ia perlukan komitmen yang ikhlas, bukan saja dari guru, tapi dari semua pihak, ibu bapa dan rakan kongsi. Dedikasi yang tinggi ni pula takkan lengkap tanpa A, iaitu amanah. Boleh kata, amanah ni macam gam yang lekatkan segitiga sinergi tu. Bila semua tanggungjawab dibuat dengan telus dan jujur, barulah kepercayaan yang kukuh dapat dibina. Sinergi pun akan berjalan lancar. Okey, seterusnya R untuk rational. Nilai ini penting sebab ia jadi tulang belakang kepada kecemerlangan akademik dan kepimpinan berwibawa. Maksudnya, setiap keputusan yang dibuat mesti berdasarkan data dan ilmu, bukan ikut sedap rasa. Tujuannya satu, untuk kebaikan pelajar. Dan di tengah-tengah semua nilai ini, ada satu yang sangat penting. Y untuk yakin. Nilai ni ditujukan khas untuk wirautama kita, para pelajar. Ia tentang menanam kepercayaan dalam diri setiap murid yang dengan bimbingan, doa dan sokongan, mereka boleh dan akan berjaya. Dan inilah dia, J untuk juara. Boleh kata inilah kemuncaknya. Ia bukan sekadar tentang menang pertandingan, tapi tentang membina minda juara. Bila seorang pelajar itu berjaya, kejayaan dia itu akan jadi inspirasi untuk orang lain. Dan ia membuktikan yang semua wawasan dan nilai-nilai ini betul-betul membuahkan hasil. Akhir sekali, B untuk bestari. Kalau juara tu adalah hasilnya, bestari ni pula kepribadiannya. Nilai ini gabungkan semuanya, kecemerlangan otak dengan kemuliaan hati.
Inilah matlamat sebenar pendidikan kan? Untuk melahirkan insan yang bukan sahaja pandai, tapi juga bijaksana dan baik budi pekertinya. Okey, kita dah faham visi dia, strategi dia dan nilai-nilai teras dia. Sekarang, jom kita tengok apa hasil akhir yang disasarkan. Apa impak sebenar dari semua perancangan strategik ni. Rumusan dalam jadual ni memang jelas. Sasaran utamanya untuk melahirkan seorang juara yang bukan sahaja berdaya saing tapi juga disegani. Ini seterusnya akan mewujudkan budaya sekolah yang harmoni dan sentiasa dahagakan kecemerlangan. Dan akhirnya, SDA-REA akan diiktiraf sebagai pusat kecemerlangan yang disokong penuh oleh komuniti. Jadi, semua penjelasan ni membawa kita kepada satu soalan terakhir yang sangat peribadi, terutamanya untuk para pelajar dan semua yang terlibat. Dengan wawasan yang mantap macam ni, dengan nilai-nilai yang kukuh, soalannya bukan lagi boleh ke berjaya, tapi juara yang macam mana agaknya anda akan menjadi?